Jadi sekiranya lutut tu tidak stabil, permukaan sendi tu akan bergeser dan lama kelamaan dia akan haus dan rosak. Okey, jadi kecederaan yang boleh menyebabkan artritis ni kita boleh bagikan kepada kecederaan yang secara direct, secara terus merosakkan rawan tu. Contohnya sekiranya dia jatuh atas lutut dia dan hentakan kepada lutut tu boleh merosakkan rawan tu. Kalau kita tengok kita di dalam model ni, model kita kat sini, sekiranya kecederaan itu direct kepada rawan ini, rawan tu boleh rosak dan ini boleh jadi punca artritis dalam masa beberapa tahun yang akan datang. Tetapi kalau kecederaan tu tidak melibatkan rawan secara langsung, contohnya kalau dia menyebabkan ligamen tu putus, ligamen ACL ataupun PCL itu putus, dia akan menyebabkan lutut tu menjadi tak stabil. Lutut kita senang lari contohnya, betul. Dan itu akan menyebabkan artritis di jangka panjang. Ada risiko yang amat tinggi kerana ACL tu merupakan penstabil lutut kita yang paling utama. Jadi sekiranya lutut tu tidak stabil, permukaan sendi tu akan bergeser dan lama kelamaan dia akan haus dan rosak.